malam ni? Malam lagi. Saya mau beli sabar lagi ni. Gini. Gini. Lagu mana pula? Macam mana? Boleh je macam mana? Okay, boleh. Yang boleh sendiri lah ni. Pasal korang semua relax sangat ni. Esok kita nak kena hantar assignment kita. Kan tak sempat lah. Aku tak nak repeat lagi paper ni. Hai. Aduh Cap, awak relax lah. Kawan ni tengah struggle juga tau nak buat intro. Tapi itulah, buat kawan ni lapar lah. Kita makan dulu boleh tak? Mu ni Zik. Tadi ke baru makan 3 pinggir nasi ayam masuk lemak cerapi. Ni sambal Aceh. Mu ni orang ke gapo? Yo, saya baru mau buka itu file assignment. Tadi saya mau buka Google Docs, terbuka ni gini. Tahu-tahu habis sudah kena episode drama. Aduh, aku sikit lagi je nak siap dah ni. Tapi, aku dah copy ayat dari satu blog ni. Tapi, kalau Miss Shanti pada kuota ni, habislah kita semua. Korang ni asal macam tenang je. Ini kalau aku tak push je, memang tak gerak kerja kita ni. Aku rasa aku dah macam mak korang dah. Nak kena suruh baru gerak. Cap, kalau awak jadi mak, awak kena masak juga. Halang-halang kawan tengah lapar ni. Fatin, awak bawa tak coklat ke, jajan ke untuk kawan lapar ni? Perut kawan ni dah macam berkocong dah. Untuk bunyi-bunyi dia tadi. Zik, ni assignment lah. Bukan kelo. Aku bawa ni sebab aku stres. Bukan nak ikut ke. Tapi, ambil lah. So, Wih. Ini barulah namanya kerjasama. Kalau awak semua share makanan apa semua, assignment kita siap lah cepat. Tak gitu semua. Apa? oi kamu orang. Baru ke saya perasan ada bubuk Maggi sini letak sia. Ni mesti masa sia makan Maggi minggu lalu. Aduh Ina, terus betul bah sia ni. Atik, kau ni legend lah. Ada masa hari tu, aku pergi tumpah yang Milo atas touchpad. Sampai sekarang ni, tak boleh scroll belah kiri. Aduh, kita ni pelajar universiti ke gapo? Assignment bukan main susah. Tapi perangai seseorang macam kau kelo. Korang ni memanglah. Kan aku buat grup WhatsApp lain, biar aku sorang-sorang je dalam tu. Barulah tenang sikit hidup aku. Aduh Cap, janganlah mengajuk. Kita buat le sama-sama. Ini hari terakhir kita tahu tak? Mana tahu benda ni boleh jadi satu kenangan. Gitu. Betul lah Batu. Nanti kita teringat balik juga tau usaha kita ni hari. Asalkan Miss Shanti tak jadi naga marah-marah sudah. Aku sanggup jaga sampai subuh. Jom cepat. Sore setugah. Tapi sambil tu, siapa nak order baru? Aku tahu. Okey, yang tu biar aku orderkan. Tapi lepas ni, tak nak lagi order-order Kita all in juga assignment kita hari ni. Mantap dah tu Cap. Tapi kan, boleh nambah tak satu lagi? Kopok leko, boleh tak? Zikri! Sorry guys.
Hai, korang ni memang tak boleh harap langsung lah. Kita dah lah buat group projek. Lalas aku juga yang kena compile semua. Korang ingat aku ni siapa? Superhero ke? Yang setiap sen kena jadi penyelamat korang ni? Aduh, Acap. Awak duk meroyan daripada tadi buat apa? Kawan ada juga nolongnya. Ni, kawan buat juga muka depan ni. Tengok, siap pakai Times New Roman. Lawa ni. Muka depan je. Mu ni jangan nak keling sangat. Aku buat isi bagi teori kaji lepas ni rezeki, okey? Mu dok tahu, aku kopi hormat rezeki siapa tak beli kat mata. Kawan ni bukan duk melangok je tau. Kawan ada siap buat poster sekali untuk kita punya pembentangan. Walaupun tak siap lagi lah. Oi Nado, baru saya perasan ki, saya anda cas laptop. Patutlah skrin laptop saya makin gelap. Hingga 3% leceh saya. Mana cari saya? Alah adik, pengentasan tu aku pinjam pagi tadi. Aku bubur dah dalam beg, tapi lupa nak bagi balik. Ui Nang, kau ni yang Halidah. Sikit je saya sakit jantung. Nasib saya belum tutup. Kalau enggak, balik Sabah saya malam ni. Hai, korang berdua ni sibuk pasal saja pula. Korang tahu tak yang reference kita ni tak cukup 10 lagi. Miss Shanti tu dah lah pantang kalau reference tak cukup. Aku baru perasan ada sojourner tu sebenarnya dari tahun 1999. Sosok tak boleh guna dah. Dia suruh cari gaji baru. Gana ni. Alah, awak cari je lah dekat Google Scholar tu ada berlambak banyak. Kalau awak ada jumpa juga, awak tukar je. Tajuk assignment kita tu jadi sejarah kajian lama yang tak relevan. Beres dah tu. Kau ni Zikri, sempat lagi ya. Nasib lucu. Tapi serius, aku risau kalau Turnitin detect semua benda yang aku copy tu. Aku dah lah copy dekat nota pelajar pemalas. Hang rasa okey tak? Kau dah gila ke? Itu confirm plagiat tinggi. Nanti Miss Shanti kasih email panjang-panjang. Ada screenshot sekali, dulu aku pernah kena. Aku dah trauma dah. Astaga. Saya lupa mau tutup speaker di bilik tadi. Alah awak ni. Apa duk kalut ni? Awak suruh je lah budak bilik awak tu tolong tutupkan Swiss. Apa susah-susah sangat? Ui nah, pandai kau. Oh betul malam ni. Semua benda lah jadi. Aku rasa macam dah masuk episod pelajar tersadai. Misi menyelamatkan markah. Ui nah. Allah, blackout lah pula. Habislah assignment kita ni. Dah lah aku tak sempat nak save yang last tu. Hei. Aduh, kau juga aku dah kawan ni. Kau pun tak sempat juga nak save. Aduh, kau baru nak buat ayat-ayat mantap ni. Tak sempat juga. Aduh. Ish, semu ni. Nasib baik aku sipir kat Google Drive. Automatic save. Semu ni semua pakai laptop. Macam pakai mesin tarik. Bukti nak backup kau. Saya rasa saya mau balik Sabah. Susah betul hidup di Semenanjung. Dah lah balik-balik dah kering. Assignment dah siap. Nyamuk dia besar betul macam burung. Sabar adik, sabar. Kita semua dalam satu kapal yang sama. Tapi aku rasa kapal kita dah bocor. Battery laptop aku pun tinggal 5% je. Charger pun dah tak ada sebab power trip. Okey, Awak Umar. Bertenang semua. Okey. Kita guna teknik zaman purba. Siapa kat sini ada lilin atau berita tahun lepas? Kau Rizik, kita ni bukan nak buat majlis tahlil. Kita nak siapkan assignment. Social kau tu pun dah lah silau now. Mata pun. Aku pelik lah. Apa blackout ni? Tadi elok je semua. Ada orang salah cucuk pula kau. Kau sebab ngecatit. Jangan bah. Dia ada salah je saya tau. Saya ada power bank. Nah, tak dicas lah. Aku ada buat 2 power bank. Tapi dua dia tu tinggal 1 bar je. Aku rasa kita kena buat pilihan. Siapa yang paling layak guna untuk sama buat assignment. Macam main survival pula. Apa kata kita buat undian? Tapi kawan nak calonkan diri kawan dirilah. Sebab alang-alang kawan tengah buat kesimpulan ni. Kesimpulan ni penting tau. Penentu markah lawan kau. Zik, kau tak boleh pakai Zik.
Baik aku suruh Fatin yang ambil power bank tu. Sebab aku tengok dia daripada tadi tak melatah pun. Aku terlelu aja. Tapi dalam hati aku, terjerit macam gila. Tapi tak apalah. Dekat aku lah power bank. Woi Ina, macam cerita drama Korea. Gelap, assignment tak siap, semua orang panik. Tapi kerjasama kita masih bagus. Ha. Satgi kalau buat tak elok, kita semua kena repeat paper tu lagi. Satgi sem depan jumpa lecturer tu lagi. Dia tak panggil nama dah, dia panggil, oi yang repeat paper tu. Okey semua. Plan B. Kita ambil 15 minit rehat. Guna lampu suluh. Lepas tu cakap mana boleh. Lepas tu kita serai assignment. Oi Ina, ya sudah bah. Cepat. Kita kena sambung balik assignment kita ni. Dah tak ada masa dah. Betul? Aduh, kawan baru je nak lelap 2 minit. Hidup dah lampunya. Tak sempat nak dengkur tadi. Hey. Aku rasa macam dapat nyawa kedua dah ni. Tapi otak aku macam slow sikit. Bah, saya semangat sudah ni. Marilah kita kasih siap kerja kita. Aku rasa ni petanda darah Tuhan yang kita kena insaf. Next time, jangan buat kerja last minute lagi. Tapi confirm punya, kita pasti repeat point yang macam ni lagi semester depan. Betul. Okey dengar Kita bahagi tugas terus. Aku compile semua bahagian. Tapi tolonglah jangan bagi kerja yang tak siap kat aku. Kalau gitu, kawan tolong edit bahagian tata bahasa. Awak pun jangan pandang rendahkan kawan. Kawan punya tata bahasa dulu, tau masa SPM. Aku buat kesimpulan. Tapi tolong jangan kacau aku selama 20 minit. Aku nak tulis ayat awak boleh buat Miss Shanti jerit sebab tahu. Ada sudah siap buat cover letter untuk submission kita tengah. Ada sikitlah sentuhan sabar. Biar bidang sikit dari yang lain. Aku akan buat exercise semua citation. Nak pastikan tak ada satu pun yang copy dekat nota student pemalas tu. Kita kena clean sekarang. Macam ni lah bagus. Macam tengok Avengers buat assignment. Tapi itulah, Avenger hok miskin. Hok tidur 2 jam, makan Maggi, stres manjam. Apa begitu? Yang penting kita semua semangat. Walaupun mati talent, tak ada gejala, kena kukut nyamuk lah. Betul tak? Korang, kita dah tak jauh dah ni. Sikit je lagi. Aku bangga dengan korang walaupun kita ni memang jenis last minute punya. Kita memek last minute. Tapi last minute hot legend. Esok bila pesara tanya, buat apa muka macam zombie, kita goyak. Demi markah, Miss. Bah, ini barulah semangat pada universiti. Mantap bosku. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tunggu apa dah ni? Ya Allah, 8.30 dah. Kerja tak submit lagi. Allah Akbar. 8 lebih. Patutlah kau mimpi kawan kena kejar dengan Miss Shanti. Sebab kata assignment tak hantar lagi. Betul rupanya. Kita tak hantar assignment lagi ke? Ya Allah, bapa aku tak set Alex. Sini mana? Kenapa terang suar ni? Astaga, Bakyo. Saya mau boleh sabarlah begini ni. Hello, Abang. Weh, korang bangun semua. Kita dah lepas submission dah ni. Siapa yang pegang file tu, cepat send kat aku. Biar aku yang submit. Kawan rasa kita semua ni tidur dalam kelasan weh. Kawan nak tahulah nak nangis ke, nak gelak sekarang ni. Tak bolehkah kalau kita bagi alasan macam mati current kah, tak kuat wifi kah, apa-apalah. Mu ingat Miss Shanti tu robot ke? Dia tu manusia juga. Tapi dia tu hati batu. Tak layak dia segitu. Semalam kita dah buat elok-elok dah. Kita blackout, kita stres, kita teamwork.
Tapi lah kali kita kucudan sebab tidur. Okey, tak apa korang. Kita submit juga assignment ni. Walaupun lambat, tapi kita ada usaha. Biarlah kena tolak markah sekalipun. Jangan kita hilang semangat. Betul dah tu. Kita mungkin gagal dari segi masa. Tapi dari segi kesungguhan, kita semua A+++++. Nambah pula dengan semangat rodong kita semua ni. Mantap dah tu. Kalau Miss Shanti tak terima ni, kita reda. Tapi kali ni kita belajar. Jangan ulangi lagi kisah malam. Boleh. Saya letak tu file dalam pendrive. Lepas tu kita hantar. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, tidak!